nak sebut perkataan menyiapkan, menyempurnakan, menyelesaikan, kita boleh guna kata kerja ini akmala yukmilu. Biasanya kalau dalam bahasa Arab ni, bila kita buka kamus yang baik, sekurang-kurangnya kamus tu dia akan bagi dua bentuk perkataan. Yang pertama ni akmala, ini dipanggil fi'il madhi, ini menunjukkan masa yang telah lepas, past tense. Yang kedua ni fi'il mudhari' yukmilu, yang menunjukkan masa yang sedang berlaku ataupun masa akan datang, fi'il mudhari'. Okey, saya bagi contoh satu ayat yang mudah. Contoh, Muhammad menyiapkan kerja sekolah. Muhammad telah menyiapkan kerja sekolah. Akmala Muhammadun al-wajib. Akmala ni menyiapkan. Muhammad lah. Kerja sekolah boleh juga disebut al-wajib. Jadi mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa kata kerja ni duduk dekat depan ayat? Saya pernah dulu share tentang topik ini. Boleh scroll tengok video saya. Jadi kalau video ni rasa mudah faham, boleh share, boleh support dengan like, dan boleh komen mudah faham supaya saya tahu video ni sesuai ke tak untuk saya kongsikan. Juga saya ajak dengan menggunakan perkataan akmala yukmilu ni, cuba buat contoh ayat kat bawah tu. InsyaAllah saya cuba komen nanti, saya cuba check.